Sudah boleh dapat yang ini kereta Mercedes E240 yang tahun 1999 yang 2.4 liter. So boleh nampak ini dia punya cat memang ori ya, color silver. Okey, sini depan ada sikit-sikit kotor lah, tapi ini kereta baru masuk, nanti kita akan cuci, kasih bersih. Okey, depan sarung semua masih cantik lagi ya. Sini dia punya sport rim yang original lah. Okey, boleh nampak 16 inci. Kita tengok satu raw body dia. Walaupun ini kereta tahun so lama, tapi engine dia pun suspension semua masih okey ya. Boleh function lagi. Boleh jalan, tak ada masalah. Okey, kita tengok belakang seat dia. Seat dia ex-owner dulu ada balut lah. So boleh nampak yang leather seat, aircon blower semua masih ada. Okay, seat dia semua masih cantik lah. Depan pun sama juga. Power seat, memory seat ada. Okay, tengah pun boleh nampak ex-owner ada modified Android player yang pakai touchscreen lah. Meter, dashboard semua masih cantik lagi ya. Okay, so yang ini kereta kita sudah siap habis review. Sesiapa ada minat, cepat-cepat contact saya. Kita jumpa next video lagi. Bye-bye.